Jom tengok soalan ni. Soalan ni dari Terengganu 2024, kata satu soalan 10A. So, tajuk dia ada pilih atau tangkap gabungan. So, Ali ingin membentuk satu kata laluan lah. So, dengan menggunakan ini dan digit-digit 1983. So, tanpa pengulangan lah. So, dia ingin tahu bilangan kata yang dapat dihasilkan jika, okay. So, kata laluan tu mengandungi 5 askara sahaja. So, jumlah ada berapa objek? Ada 7 objek kan. So, bermaksud soalan 1 tu kami 7 P5. So this one will get 2520. Okay, yang dua tu. Kata laluan mengandungi semua huruf dan 2 digit sahaja. Okay, so 2 digit tu kami mau pilih dari 4 kan. So 4C2. Okay, sekarang barulah kami susun. So jumlah ada berapa objek? Ada 5 objek. So 5 factorial. So this one is 720. So dia cakap mana yang lebih selamat, bermaksud cara satu lebih selamat.